So, konten kita pada hari ni guys, kita akan mengenali lebih dalam tentang saya dan juga Azan. Kalau pengalaman YouTube inilah, betul lah. Ni first time lah pengalaman YouTube aku. Aku dah cakap lah, kau nak try aku? Aku tak kisah tau kalau benda tu menyentuh hati. Jangan sampai menyentuh kulit sebab aku ada semayang. Kau pernah tak orang jatuh cinta dengan kau? Kalau aku jawab ni nampak macam belagak pula. Sebenarnya ramai yang dah jatuh cinta dengan aku. Sampai pernah perempuan bergaduh tarik rambut nak rebutkan aku? Susah orang nak berkawan dengan aku. Aku tak ada kawan aku yang satu statik ni kawan aku. Dekat mana aku duduk, situlah kawan aku. Okey tak? Okey, aku okey. Kita pergi main taman. Main taman? Main taman. Kau ni ajaklah aku main judi ke apa? Jangan. Main taman seronok sikit. Main taman. Hari Minggu ni. Boleh. Nice. Ni adik ni tengah hangar tengok kau. Hai. Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Wih. Yeah, I should speak. Okay. Apalagi mata, pundak, lutut, kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa. Tak. Duduk. Duduk. Okey. Dah 2 kali tak kelakar bukan. Tapi dalam tu buat. Aku terima nikahnya, brak. Aduh. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Gencana kami Mon. Alright, Mon. So, hari ini anda bersama dengan saya Harry. Saya Hazan. Kami Rizan, bukan Bapak Syamil. Bukan Bapak Syamil, betul. Okey. Ini kau dah start masuk YouTube ni tau. Oh, dah start masuk. Ni tak cakap pun aku nak buka kasut. Dah start masuk. Tak payah. Tak payah, bukan masuk rumah. Bukan. Ingat Ini kena buka konten. kasut. Okey. So, konten kita pada hari ni guys, kita akan mengenali lebih dalam tentang saya dan juga Azan, aka Jeffrey Nicole. Simple saja konten kita pada hari ini. Kita jalan-jalan di taman, bertanyakan tentang soalan-soalan berkaitan dengan Cinta. So, mari kita saksikan ada ke tidak pengalaman Hazan dalam percintaan. Aku ada satu soalan lah. Kenapa kau buat konten cerita? Kau nak try aku? Bukan. Tak ada. Aku bukan nak try. Dia just nak tanya, nak tahu. Setiap orang dia ada kisah percintaan dia tersendiri dan tidak mustahil kau pun ada cerita cinta kau. Ada, tapi kau jangan try aku tau. Aku tak suka lelaki tinggi. Jangan nak edit, jangan edit separuh-separuh Aku tak suka lelaki tinggi. Itu je. Kau jangan menimbulkan fitnah. Taklah. Ni apa, kenapa ni? Gila, siapa cakap Irfan tak famous? Famous Irfan. Orang nak bergambar dengan dia. Boleh. Kita pula. Baru first day buat vlog dah famous. Kita punya vlog teaser dah keluar dah. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih kak. Jangan lupa support kak. Famous lah kau, gila. Kau famous. Tak sia-sia lah kau langgar aku hari tu. Elok, langgar banyak kali kalau kau famous. Okay guys, so mari kita tanya tentang cinta bersama dengan Arzan. Jom. Dia memang agak pelik sikit tanya cinta dengan kau. Tapi ya, inilah konten kita pada hari ini. Baik, jom. Aku ada banyak cinta-cinta ni. Seperti cinta aku terhadap Myvi 2014 aku. Damn. Kau pernah pergi sini ya? Tak pernah, ni first time. Aduh. Penat Penat mengah. Lari lagi apa semua tadi. Gila tak mengah. Sebelum kita pergi cinta-cinta tu, kau ada pengalaman ke? Ada. Bukan tentang cinta. Habis pengalaman apa? Buat YouTube. Buat YouTube tak pernah. Aku pernah buat satu je. Satu video vlog 7 minit dekat YouTube aku. Itu pun aku rasa macam waktu edit tu macam buat vlog TikTok je rasa. Tak terasa YouTube. Ini kali aku rasa macam aku buat YouTube. Sebab aku rasa macam mana setting dia semua macam gila lah. Tadi aku tengok kau ada panggil kru kan. Aku tengok ada satu van kru. Ada TV3 apa segala. Aku macam ish, besar itu hari ni. Kau macam menghina aku Kita pakai satu phone saja. Iya ke? Aku pula bercerita. Tunggu dulu kita dapat income daripada YouTube ni. Mungkin boleh beli kamera banyak-banyak. Uish, insyaAllah. Amin. Amin. Kalau pengalaman YouTube inilah, betul lah. Ni first time lah pengalaman YouTube aku. Oh ya.
Dah aku balik dulu lah. Tak, belum lagi. Pengalaman YouTube kau itu je lah. Itu je. Kau ada pernah rasa tak nak buat YouTube ni? Ada pernah rasa nak buat YouTube. Lepas tu sewaktu masa aku rasa tu kan, aku rasa lepas tu ngantuk aku tidur. Besok tu aku tak buat apa-apa dah. Aku lalui hidup aku macam biasa. Cuma rasa je lah nak buat YouTube. Dia macam nak buat YouTube lah. Tidur. Macam itu je. Sebab tu tak jalan-jalan. Kalau kau macam mana? Kau punya... Aku memang passion, memang minat. Sebelum aku masuk AI aku dah buat YouTube dah. Memang fashion kau lah. Bukan fashion. Fashion aku tak seberapa. Tak style macam kau lah. Apa passion tadi? Passion. Oh, passion. Pesakit. Oh, memang pesakit kau YouTube lah. Yes, memang aku punya pesakit ni YouTube lah. Dulu aku ada macam team juga 4 orang je. The Bros Production nama dia. Apa dia? The Bros Production. The Bros Production. Semua bro lah. Mungkin kau boleh join juga team tu. Aku boleh join tu. Tapi dalam bora aku kau jangan tulis jantina, pi, perempuan apa. Aku tak lesi nanti. Nanti bila YouTube ni dah post kan, aku beritahu kau akan ada ramai fans kita tau. Kita akan ada fans Rizan, ada fans Arzan, ada fans Harry. Kau ada kata-kata tak untuk fans? Hai, selamat sejahtera semua kepada peminat-peminat Hazan lah. Harry punya masalah. Kepada peminat aku, ketahuilah aku peminat korang. Minat sangat, dah lama minat. Sentiasa mendukung aku. Kalau tak larat seorang, dukung ramai-ramai. Tapi support lah selalu Harry Rizan ni. Okay? Yang penting Rizan bukan bapak Syami. Bukan bapak Syami. Wih, kiranya aku famous lah. Lepas ni kiranya kalau keluar aku kena pakai spek mata hitam lah. Tak payah. Tak payahlah. Pakai mask, pakai spek mata hitam tak payah. Pakai mask je. Pakai mask je. Sebab mata kau nampak macam Jeffrey Nicole. Jadi kalau kau tutup sayang. Ini killer aku ni. Biar pakai mask nampak macam influencer sikit. Tak, daripada sekarang aku takkan kelip mata dah. Biar orang perasan mata aku memang macam Jeffrey Nicole. Tapi betul, mata kau macam Jeffrey Nicole. Dan sesuai juga ditatap oleh aku. Sebab dari mata turun ke hati. Editor tak payah je. Aku memang malas nak layan dia ni. Aku memang jual mahal, aku tak nak. Aku memang nak duit dia kan datang sini, aku nak kerja. Betul lah. Aku memang kurang aku dah. Fans Rizan, thank you so much sebab support. Daripada konten pertama kita, konten kedua, Cik Azhar, dia punya jalan cerita apa semua, ini kesinambungan dia. YouTube ni sebenarnya kita punya kerja dan semoga kamu boleh terhibur dengan semua apa yang kita buat. Betul. So, let's get started dengan soalan tentang percintaan. Let's go. Okay. Ya, saya. Arzan. Ya. Kita masa first jumpa aku tengok kau ni jenis yang kasar. Ini aku minta maaf lah kalau menyentuh hati kau ke apa ke. Aku tak nak lah kalau aku cakap terlepas cakap ke apa ke, kau buatkan kau tersentuh. Aku tak kisah tau kalau benda tu menyentuh hati. Jangan sampai menyentuh kulit sebab aku ada semayang. Nak sentuh hati, sentuh bau-bau, limpa, segala organ dalaman, okey, tak apa, tak ada hal. Teruskan. Okey. Sebab kadang kalau aku terlalu kasar pun tak boleh juga kan. Jadi aku minta maaf awal-awal lah. Okey. Bila kau punya first impression aku dekat kau ni, kau jenis yang kasar apa semua. Kau pernah tak orang jatuh cinta dengan kau? Kalau aku jawab ni nampak macam belagak pula. Kau cakap dekat kamera. Sebenarnya ramai yang dah jatuh cinta dengan aku. Serius tak? Tak, ini jujur. Kau ni sabarlah. Kuat main guys, dia ni kuat main. Sabarlah, aku nak serius lah ni. Okay. Taklah, sebenarnya entahlah cerita cinta aku ni agak complicated kalau nak diceritakan. Tapi kalau aku cerita kau memang tak akan percaya punya, confirm. Serius tak? Cuba cerita dulu. Sebab aku tak pernah bercinta sebenarnya. Aku tak pernah ada boyfriend, aku tak pernah ada kekasih hati, apa semua tak ada. Betul, sumpah, wallahi. Kau bagilah 10,000 kat siapa-siapa yang berani nak mengaku dia ex aku. Kau bagi. Tak ada siapa nak mengaku. Memang aku tak ada. Aku memang tak pernah ada boyfriend. Tak pernah bercinta daripada sekolah ke sampai besar, tak pernah. Kau suka dengan lelaki pernah? Pernah lah. Kita takkanlah tak ada perasaan kan. Ada suka, cuma sekadar suka je lah. Sebab aku ni jenis yang sedar diri. Ni serius sikit lah. Ni aku jenis sedar diri. Walaupun muka aku era Jeffrey Nicole ke, era Fazira ke, tapi aku tahu yang rupa macam aku ni susah nak disukai semula. Disukai balik tu susah. Aku je suka orang. Jadi aku macam itu je lah. Aku suka-suka, tapi gitu je lah. Aku tak adalah confess ke, tak adalah try ke. Sebab aku tahu memang lelaki aku suka tu takkan nak aku balik. Sebab aku suka lelaki bukan biasa-biasa punya lelaki tau. Aku suka pula yang jenis-jenis Akidos punya muka. Akidos lah? Akidos punya muka macam gitu. Memang tak lah dia nak suka aku balik. Jadi aku diam-diam gitu je lah. Sedar diri lah, kita sedar diri. Kalau macam aku pula, walaupun kau tak tanya, aku ramai perempuan suka aku. Tapi aku yang tak nak. Sampai pernah perempuan bergaduh tarik rambut, berambel depan aku, nak rebutkan aku. Apa pasal? Kau tahulah, kau tengok pun kau dah tahu kan aku handsome.
Aku tak rasa macam gitu. Kau kaya tak? Aku rasa kaya kot sebab kaya, betul. Perempuan ni dua, tak rupa kaya, tak duit kaya. Jadi kau cakap aku tak ada rupa lah ni. Masalahnya, kalau nak cerita pasal kaya, kita cerita balik pasal rupa tadi. Sebab aku kaya pun tak berapa sangat. Jadi mungkin boleh sikit lah kalau cerita pasal rupa tadi. Okey lah. Tapi kau memang betul handsome pun. Kau ada rupa. Aku pun orang kata kalau kurus muka macam kau. Tapi betul lah kau tak ada pengalaman langsung bercinta? Tak ada. Aku memang tak pernah bercinta. Kau suruh aku try orang lelaki, memang aku tak pandai. Kalau try perempuan, aku pun tak pandai. Aku memang tak pernah bercinta lah. Ataupun mungkin cinta kau ni hanya pada Allah yang satu. Memang ya. Benda tu betul lah. Cuma aku memang tak ada tak ada. Bercinta dengan lelaki bercinta tak ada. Aku pun jenis yang masih, bagi aku masih muda kan. So aku rasa macam malas nak bercinta ni. Bagi aku bercinta ni akan merosakkan aku lah kalau di usia muda kan, waktu aku sekolah ke apa. Bijak tu pemikiran kau. Sebab sebab macam ni, perempuan dengan lelaki ni kan, perempuan ni emosi dia kaya tau. Dia kaya dengan emosi. Lelaki ni dia kedekut emosi. Bila perempuan, aku perempuan, walaupun suara aku jantan ke apa, aku tetap perempuan. Emosi aku tetap banyak. Jadi kalau waktu aku sekolah, time tu lah aku nak bercinta, time tu lah aku nak belajar, time tu lah aku nak banggakan mak ayah aku. Memang tak sempat. Memang aku tak boleh adjust ni, confirm. So aku plan macam nantilah aku dah besar sikit, aku dah ada duit sikit, baru buat waktu tu nak adjust badan aku sendiri kan. Nak cantikkan muka untuk lelaki yang akan jadi suami aku nanti. Macam tu lah aku fikir. Masya-Allah. Tapi sebenarnya kau tak payah ubah apa-apa pun Zan. Jujur aku cakap lah, sebenarnya kau ada tarikan kau sendiri. First impression aku masa aku jumpa kau, dari segi suara apa semua tu belakang kira. Itu masing-masing ada keunikan. Bukan cakap kekurangan, bukan cakap kelebihan ke apa, tapi kau ada unik kau sendiri. Dan kalau cerita pasal jodoh ni kan di tangan Tuhan. Betul. Kalau kau nak ubah diri kau apa semua, tapi diri kau sendiri tak boleh terima dengan perubahan kau tu, bagus tak payah. Kau berubah untuk dapat lelaki, better jangan lah. Sebab lelaki yang terbaik akan terima kau seadanya. InsyaAllah. Memang ada je lelaki yang jenis yang suka yang boyish. Mana ada je lelaki yang tak suka perempuan yang bermakeup sangat. Ada je, ramai je. Lelaki ni, majoriti lelaki suka yang natural. Ini natural sangat. Kadang orang tak boleh teka aku baru bangun tidur ke, dah mandi ke belum, sebab sama. Natural sangat pun tak boleh. Tapi mungkin dari segi rupa dan fizikal tu kau anggap sebagai kurangan. Tapi sebenarnya kau ada kelebihan kau. Dia kadang ada perempuan yang cantik tapi tak lawak. Kau cantik dan lawak. Nasib baik. Kau cantik dan lawak. Ni aku dah cakap, kau tak cantik tapi lawak. Tak. Kau cantik dan lawak. Oh, cantik dan lawak. Lucu. Ya, kalau orang kan, orang selalu cakap, aku baca komen lah, orang cakap, oh Hazan ni otak dia laju macam mana dia boleh ada banyak lawak, dia ni bagus lah, dia kelakar lah, mana dia belajar. Jawapan dia satu je, sebenar-benarnya. Tiba-tiba ada matahari ya. Oh, function lah Ifan. Sebenarnya daripada kecil kan, aku ni fizikal punya cerita lah. Aku daripada kecil memang berbadan besar kan. Berbadan comel, tegap, macam Randy Orton. So dari kecil lah? Daripada kecil aku dah macam gini. Jadi bila aku macam gitu kan, aku ni kurang kawan. Aku kurang kawan mula-mula. Susah orang nak berkawan dengan aku. Dari umur berapa sampai berapa tu? Daripada aku masuk sekolah darjah 1 apa semua kan. Serius lah? Daripada darjah 1 dulu aku jenis yang berkawan. Aku tak ada kawan aku yang satu statik ni kawan aku. Dekat mana aku duduk situlah kawan aku. Jadi kiranya tak ada siapa nak claim aku ni Nazrah best friend aku. Macam tu. Nama aku Nazrah kan, dulu sekolah panggil Nazrah. Nazrah best friend aku tak ada. Jadi untuk aku fit in the gang, the team dulu kan, aku memang kena jadi kelakar sebab rupa memang tak ada. Zuma cakap ni bukan aku nak hina diri sendiri tak. Masa aku rupa memang aku tak jaga lah. Lepas tu pandai pun tak berapa pandai. Jadi aku memang kena paksa diri aku kelakar. Aku kena, memang otak aku tu dah ada satu pressure dalam otak aku kena kelakar. Start daripada situ membawalah sampai ke besar. Jadi sebab tu cara aku bergaul ialah by being funny, by being kelakar. Baru aku boleh masuk. Tapi benda tu tak semua orang ada tau Zan. Di mana dia boleh berfikir dengan pantas. Kau punya reflect terhadap reaction kau terhadap orang tu laju dengan benda-benda yang kelakar apa semua. Mungkin sebab kau dah train dari awal mungkin kan. Mungkin lah. Lagipun aku ada kodam. Kodam. Borak kau ni kodam aku bisik punchline. Woi, rupanya. Okay, punchline. Tak adalah gurau, yang tu gurau. Apa lagi kau nak tahu? Tapi aku nak tanya kau dulu. Asyik kau tanya aku kan. Aku nak tanya kau,
Dah makan? Aku belum makan belum. Kau belum makan? Belum. Kita pergi makan nak? Sekarang? Ha. Kau payung? Boleh. Cantik. Tak ada masalah. Jom. Okey, kita pergi makan lah kan. Betul. Aku pun macam lapar juga. Rasa Ya, lapar juga. nasib baik mic aku kat sini. Kalau mic kat sini dengar dah. Jangan. Tak ada orang letak mic situ. Okey, kita pergi makan dulu. Kita pergi makan. Okey. Kita makan kat mana ni? Ha? Kau nak ajak aku makan kat pasar raya? Bukan. Oh, bukan? Bukan, ini pasar raya. Boleh juga kalau kita nak beli barang rumah untuk rumah kita. Panjangnya. Jom. Tadi Kanda tengok konten kita tau. Oh, ya ke? Ha. Kanda yang mana? Ke Kanda, Superstar AI Team tu. Tadi aku singgah rumah dia. Tak kenal lah ke Kanda tu. Tak apa kan? Kau tak kenal ke Kanda? Tak lah kenal. Lepas tu Kanda cakap apa? Kanda cakap yang aku untung dapat kau. Dia cakap, aku untung berlanggan dengan kau. Yang tak untung akulah, motor aku. Kepak kat aku, cover set. Tak ada lah. Terima kasih Kanda, puji-puji. Nak pinjam 100 satu. Tak ada Dia lah. cakap padu lah kau punya ayat apa semua. And then kita ada give and take. Oh, insyaAllah ada. Kita ada give and take di mana aku suka melambung, kau yang Aku killer. memang tekong. Tak, aku yang angkat, kau yang killer. Oh, aku yang tang. Aku tukang lambung, kau tukang smash. Smash. Smash kan nama dia tu ah? Tahu Yang lah. gulung tu. Tapi ke Kanda kena tambah lagi tu. Aku Killer bukan setakat padu kelakor je. Aku punya jab, cross pun padu kan sebenarnya. Jangan try. Yes. Double jab, salah step. Apa kat? Masih safe ikut cara bos. Ush. Cuba dengar berapa ramai yang clap. Cuba dengar berapa ramai yang clap. Lepas beribu yang nampak kau nap. Macam mana aku kau boleh memon? buat kau terus step. Sebelum habis shoot sebut. Kau cakap nak Memon. Oh, bukan. Ingat kau cakap nak Memon tadi. Aku buat lagu kak. Cuba. Eyo, mata dalam kaca, topi berceloreng, kuda atas puteng, Ralph Lauren Noren. Okey dah, itu je aku hafal. Boom setak. Boom setak. Boom setak. Korek. Boom setak. Kita ada ni persembahan. Oi. Peminat kau Harry, peminat kau. Bukan kau. Assalamualaikum. Boleh salam. Oi, famous lah. Boleh salam. Yang itu tak boleh salam. Oi, Macam YB aku. famous gila kau. Macam YB aku ni. Nak makan kat mana ni? Mana-mana okey. Sini boleh? Boleh lah, jom. Tak payah. Ada meja. Oh, ada meja. Okay, jom. Oh, ni memang dua special untuk kita. Ke kau perlukan dua kerusi? Aku dua kursi tak stabil. Boleh minta dia orang meja. Aku duduk atas meja. Tak adalah guraunya. Kau ni. Takutlah tu. Takutlah tu. Tapi kita tidak berdua guys. Kita Here, ada here. Irfan. Boss, can I ask for the candle? Oh, here. Okay, Candle? Okay. Candlelight dinner? Tak payah. Ini bukan candlelight dinner. Oh, bukan. Makan biasa saja. Belum lagi. Kau macam nak berpisah dengan aku. Candlelight dinner apa semua. Bergurau. Okey. Abah. Kau ni tak payah nunjuk-nunjuk sangat mengaji kau ni. Ya ke? Bau ah. You punya kain bau. Kain cuci mel lagi. Cuci kain apa semua. Kau Okey. memang biasa kerja cuci kain apa semua. Aku manager. Oh, ya ke? Aku pernah jadi manager dulu. Bos, Holik Ice ada? Only guys ada. Bagi Teo Ice ada. Teo Ice satu Tadi Horlicks tadi buat apa? Tanya je tanya. Nak tengok dia ingat tak kedai dia ada apa. ABC ada ABC. Bagi Nescafe Ice lah. Dah agak dah. Aku dah beli agak lawak-lawak tu. Okey, bos, you mau minum apa? Dia yang ambil order kita. Kita je. Oh, ingat dia minum sekali. Tukarlah Nescafe tu tukar boleh? Boleh. Tukar. Nes Islam. Tadi Nescafe. Ni alang-alang dah masuk konten ni kan. Ya. Ramai orang komen yang kata nak tengok kau punya transformasi. Ush. Tolonglah bagi Hazan pakai pakaian Ayu gitu. Kau pernah tak buat gitu? Pernah lah kan Ustaz? Pernah. Gila tak Pergi pernah. kunderi kahwin takkan pakai baggy. Ya, aku pakai baggy. Serius ah? Baru hari tu aku pergi orang kahwin dekat Kuantan Pahang kan. Aku pakai blazer. Dalam ada tie satu. Tie tu gambar lipot. Gambar citah punya. Lepas tu seluar yang subang-subang tu. Ingat seluar first aku datang AI. Aku pakai macam gitu lah kau. Orang semua ingat aku ayahanda. Jalan-jalan salam. Jalan-jalan salam.
Ayanda. Memang macam gitu. Ikutlah aku, yang penting pakaiannya hormat majlis dah lah. Tak adalah aku geger-geger sangat selalu lah. Tapi aku pernah pakai baju kurung, pakai shawl, makeup. Masa tu aku ada event dekat TikTok Live Malaysia. Masa tu aku belum famous lagi, TikTok panggil. Belum famous TikTok panggil? Bayo sedap kat waktu tu. Dia panggil aku sebab aku good kan. Nanti kalau kau tengok gambar orang edit, aku rasa kau akan nampak lah kecantikan aku kat situ. Malawa. Tapi special untuk YouTube ni, YouTube aku ni. Tapi aku tak boleh bagi tahu kau lah, surprise. Mungkin konten esok lusa mungkin aku akan transform kau kepada yang Ayu punya version. Aku rasa diorang pasti nak tengok. Yang version aku transform kau. Itu yang kau buat sendiri kan? Okay. Ini aku yang transform kau. Okay, kita tengok Okay, 10 orang bilang nak, kita buat. Bukan live. Ini bukan live. Oh yeah, tak boleh tunggu. Komen nak baru kita orang buat. Tak payah. Tak boleh. Itu bukan itu live. Selalu aku tengok macam gitu. Boleh lah. Sebab video-video sebelum ni pun ramai orang komen gitu. So kita kena realisasikan. Kan aku ada pesan dekat kau, baca komen. Kau ada baca komen ke tidak ni? Ada. Aku siap orang kata like, komen, subscribe. Aku follow orang yang komen tu. Aku siap stok dia punya. Gila, harga appreciate sangat tu. Anak bini dia duduk mana semua aku tengok. So, kiranya kau baca lah komen-komen. Baca. Mana komen yang diorang bagi idea konten apa semua tu pun best juga. Sebab kita kena buat konten yang orang suka, yang orang nak tengok. Betul. Kita tak boleh shot sendiri. Jadi salah satu dia yang tu, mungkin aku akan transformasikan kau. Apa pasal? Aku ada idea. Kau peminat Farmi kan? Kak Da ada buka kedai butik tau. Tahu? FR eksklusif kan? Yes, betul. Memang kau fans Farida. Aku tahu. Memang. Aku takkan salah nama butik dia. Takkan salah. FR eksklusif. FR eksklusif. Kita try lah minta sponsor. Segan nak sponsor, kau beli lah. Tak payah ni. Sewa itu baju sewa, tak beli pun. Baru nak kikis kau. Kak Da boleh ke Kak Da? Dia cakap. Pujuk. Kak Da, Assalamualaikum. Saya bukan nak cakap apalah Kak Da. Sponsor lah. Ejas lah Kak Da. Lawa baju tu kalau ada saiz 5XL ke atas boleh lah goja-goja. Kak Da boleh sponsor tapi kenalah juga dengan saya. Kalau ada tu adjust lah Kak Da. Kita buat dia Saya janji saya letak nama Kak Da tu besar-besar kat caption. Saya tulis semua huruf besar. Kak Da punya baju. Macam gitu, okey? Terima kasih Kak Da. Sayang Kak Da. Smile sikit. Lepas tu mungkin boleh juga kita minta tips-tips daripada Kak Da macam mana ini berkaitan dengan fashion. Sebab aku tengok fashion kau ni streetwear, kebanyakannya streetwear. Mungkin aku tak tahu sangat, mungkin kau kurang tahu tentang fashion macam yang kau nak tahu perempuan muslimah apa semua tu. Baru tahun ni aku pandai berfashion. Sebelum ni aku punya baju kalau kau tengok memang cacat marbah. Aku pakai mana yang ada je. Mana yang sempat sahut je aku pakai. Yes lah. Aku bersiap pun sebelum ni 10 minit, 20 minit siap dah. Damn. Aku tak pandai berfashion, aku tak pandai jaga skincare ke semua tak pandai. Bukan tak pandai. Tapi kulit kau bersih lah. Ya. Kulit kau bersih lah. Ada juga tapi kulit aku macam kering, tiny balm, normal lah macam gitu. Bab berfashion melawar memang aku kurang pandai. So kalau kau pandai kau nak tolong aku, tolong lah. Aku okey je. Kalau kau tanya aku pun tak berapa tahu sangat. Mungkin Kak Da nanti boleh tolong. Sebab Kak Da pun dia style dia pun baru-baru. Kak Da kalau pakai blazer kan nampak macam elegan pun. Lawa. Aku suka tengok Kak Da. Nanti kita jumpa dia. InsyaAllah aku bawa kau jumpa dia. Kita buat transformasi hari tu. Sambil-sambil kita boleh cerita dengan Kak Da ke apa ke. Boleh. Ambil ilmu dia. Air dah sampai dah. Dah sampai. Ui. Kenapa? Rasa teh ais lah. Rasa Vico. Bukan. Habis? Dia rasa macam nak lagi. Kau tanya aku pula rasa apa? Rasa apa? Rasa macam tak nak bayar. Tak apa, aku belanja. Kau tenang je, sepanjang kau dengan aku, insya-Allah aku payung kau. Itulah kehebatan mentor ni. Terbaik lah. Kau jadi aku punya menti, kau jadi aku payung kau. Memang kebetulan. Maxis aku belum bayar lagi. Boleh je? Itu tidak. Kalau berkaitan dengan kita buat kerja je. Aku beli telefon ni pesuran. Hal peribadi kau urus sendiri bro. Hal peribadi.
Contoh macam kita pergi shoot mana-mana ke, kau jangan keluar apa-apa biar aku payung. Gila lah. Yang mana nak apply back cigar tu, hantar surat banyak-banyak kat Harry. Tak. Aku tak ada dapat surat langsung. Kau rasa kenapa aku tak dapat surat? Cuba kau komen sikit. Kenapa aku tak dapat surat? Kenapa kau tak bagi aku surat? Sebenar-benarnya, pada mulanya, aku betul-betul nak bagi kat kau. Betul, sumpah. Aku dah tulis H-A-R. Har dah tulis lah kat surat. Lepas tu aku padam. Sebab aku rasa macam, nanti kan macam nampak sangat aku nak try ke jadi kau punya mentee kan. So aku macam, tak apa lah. Lepas tu aku fikir aku nak bagi siapa lah. Dalam aku bagi kat Ayah Syami. Sebab itu waktu Syami punya surat. Dah spill lah. Tak apa, benda pun dah lepas. Okay. Sebab tu kalau kau perasan Syami punya surat tu memang tak ada point. Sebab aku main tulis je. Aku tak tahu permainan dia macam mana lagi. Kau tak faham game tu macam mana. Kalau tak, aku rasa kalau aku tahu, aku rasa aku bagi kat kau je. Sebab memang aku nampak pun antara talent-talent A-Team kan yang paling boleh diharap aku rasa kau betul yang boleh diharapkan untuk guide orang. Kanda memang kita tahu lah. Dia talent lama pun dia boleh upkan revenue. Salah satu kelebihan Kanda ni, dia boleh tingkatkan. Kalau dari segi famous, dia tak pandang famous tu Kanda. Tapi kalau bab ni, dia bijak. Sedangkan konten pun bukan kebanyakan lah, majority idea aku tanya dia je. Tanya dia share, aku polish. Cuma aku nak sparkkan idea tu. Faham. Bagus lah Kanda. Bagus, Kanda ni dia otak geliga gila. Kanda, Syami, Nazrul semualah. Nazrul pun ya juga. Nazrul padu kan. Kalau kau paling idol kau lah dekat AI Team, kau rasa siapa? Dalam AI Team daripada segi macam achievement ke ataupun depends dari kau. Tak kisah. Yang kau rasa dia lah AI Team yang paling top lah. Kalau dalam sebelum kau masuk AI, siapa yang kau selalu nampak? Selalu nampak kat FFP. Kanda for sure satu. Kanda. Kedua Syami aku idolkan dia punya kepantasan dia dalam bahan orang. Betul. Dia ada je idea dia kan. So aku rasa macam aku boleh jadi macam dia. Taklah macam dia, tapi aku boleh dekat level-level tu lah macam tu. Kalau kau berpartner dengan dia pun, mungkin korang akan berlawan-lawan cakap. Ya, betul. Sebab tu aku pun tak rasa sesuai aku dengan Syami. Sebab Syami dia killer. Dia killer, betul. Bila aku killer dengan killer, dia tak akan jadi ni. Dia akan jadi bingit. Dia akan jadi serabut. Faham. So dia kena ada feeder dengan killer kan. Lepas tu kalau perempuan aku suka Aslah. Aku suka Aslah daripada segi dia punya semangat. Betul. Sebab awal-awal dia masuk, aku perasan dia kena kecam kan. Orang cakap muka dia itu muka dia ni macam belagak apa kan. Betul. Toxic. Tapi dia masih konsisten sampai sekarang. And dia punya view pun sedap-sedap agak. So aku rasa macam Aslah is someone aku boleh look up tu lah dalam AIT. Lepas tu yang lain macam Rina pun best juga. Rina aku suka dia punya muka, dia punya cuteness. Apa yang dia represent kat orang sangat-sangat lawa lah bagi aku. Dia pandai jaga image lah. Itu yang kau selalu nampak kat FYP and boleh diidolakan. Betul. Kalau aku minat AI Irfan. AI Irfan pun aku minat. Ya? Aku minat gila tau. Kenapa kau minat dia? AI Irfan. AI Irfan ni aku suka sebab dia suka bisik tau. Dia suka bisik-bisik kat orang. Suruh puji dia. Kalau boleh rekod dah rekod. Tak ada lah. Irfan pula ni jujur lah, bukan konten, bukan nak main-main tak. Irfan yang aku nampak dia tak mudah putus asa lah. Nampak lah benda tu semua orang boleh agree lah. Memang dia tak mudah putus asa lah. Dia orang kata baru lepas accident, macam itu yang semua orang tahu kan. Dia baru lepas accident pun datang kerja. Macam apa Abang Les cakap yang sihat pun kadang tak buat konten. Betul. Abang Les cakap tu dengan aku terasa tau. Sebab aku review tak banyak tak buat. Sihat padahal. Dia orang bagi tahu lah review banyak dia. Tapi macam tu lah. Cuma orang kata rezeki masing-masing kan. Yalah. Sampai satu tahap nanti Irfan akan ada tempat dia sendiri, insyaAllah. Yes. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kau rasa lah untuk Rizan ni, apa kau punya target? Kau cakap dekat fans-fans semua. Target Harzan untuk Rizan. Target Hazan untuk Rizan. Sebab masih jauh lagi perjalanan ni. Banyak konten lagi nak buat ni. Untuk Rizan ni, satu target aku ialah aku nak capai view yang banyak. Aku nak tolong Harry, tapi aku nak adanya aku dekat sini boleh bagi something yang baru dekat Harry lah. Apa-apa achievement yang baru untuk dia. Taklah aku datang kosong. Sebab 21 hari ni bagi aku lama. Walaupun orang kata sekejap 21 hari, bagi aku lama. Dan bila aku dah lama kat sini, takkanlah aku tak bagi apa-apa. Aku tak nak keluar dalam keadaan yang ralat. Aku tak nak habis nanti sekadar Hazan pernah masuk AI Team tu je. Aku nak orang pandang
Hazan masuk AI team, dia boom kat AI team tu lagi. So aku nak benda tu. Semoga Rizan ni menjadi satu benda yang akan diingati oleh peminat-peminat AI team walaupun kita orang dah lama tak ada nanti. Itu je. Baik doh. Mantap. Mana skrip tadi? Betul lah skrip tadi. Kalau aku cuma harap satu benda je daripada Rizan ni sebenarnya. Apa tu? Daripada mula-mula start kita partner tu, yang aku terfikir satu saja. Apa tu? Aku nak kita buat banyak konten dan kau boleh tengok di masa akan datang. Oh, yeah. Yang mana konten tu akan buat kau rasa macam rindu. Akan jadi satu kenangan, akan jadi satu momen yang indah untuk kau. Itu je. Aku pun terfikir tau, aku dah kahwin nanti ada anak beranak, aku nak tunjuk. Ni mak dulu. Ni yang view juta-juta mak ni. Amin juta. Amin. Itu je, aku nak kau dapat momen tu. Sebab Wallahualam kita pun tak tahu Azan ni akan pemenang ataupun tidak. Tapi at least ada benda yang kau boleh banggakan. Contoh macam saya pernah berpengalaman dengan AI team, ada portfolio yang cantik. Betul. And then kau ada ilmu tentang YouTube. So Betul. kau boleh buat dekat luar sana. Mana kita tahu, mungkin lepas ni kau jadi YouTuber sambil-sambil jadi content creator. InsyaAllah. Aku pun to be honest aku memang tak terfikir aku dapat AI team. Sebab aku pernah apply, memang baru 2 kali aku apply AI team kan. Tapi sejujurnya aku apply tu sangatlah main-main tau. Sangat aku rasa macam engagement ni aku buat untuk engagement sebab tengah naik AI team kan. Sebab tu aku cakap AI team branding besar, buat apa-apa jadi trend. So aku buat, tiba-tiba dapat. Sebab AI team ni ialah benda yang aku selalu berangan dalam bilik seorang. Oh ya? Ya, dalam bilik seorang aku berangan aku buat podcast dengan AI team. Aku berangan aku cerita seram dekat AI Nazrul. Aku berangan aku kena prank, tiba-tiba aku marah seorang. Bawa. Aku selalu berangan benda macam tu. Bila aku dapat masuk, aku rasa macam, "Ui, ini betul-betul dream come true." Macam tu. Okay, so tugas saya di sini, aku nak kau senaraikan kau punya angan-angan tu. Nanti kau send dekat aku angan-angan tu. Mana yang aku boleh realisasikan, kita buat. Kita jumpa Nazrul, kita jumpa ni apa semua untuk realisasikan angan-angan kau tu. Aku ada satu angan-angan. Aku tak tahu kau boleh ke tak. Aku nak ada kereta Shelby GTR. Kau boleh tolong yang tu ke? GTR Shelby yang gambar ular tu. Yang logo ular tu. Dia kalau angan-angan tu kadang boleh sampai ke puncak gunung. Tapi paling-paling pun dia akan jatuh di atas rumah orang, di pertengahan gunung. Tapi dia kalau angan-angan... Tak nak tolong tak apa, tak nak tolong tak apa. Dia kalau angan-angan sampai ke luar angkasa, terlampau tinggi punya angan-angan, tak nak tolong tak apa, tak nak tolong tak dia akan jatuh di puncak langit. Jadi angan-angan tu memang susah untuk dicapai. Orang cakap berangan biar sampai ke bintang, ke bulan. Tapi ingat, kena sedar diri kita ni. Kita berpijak di mana? Walaupun angan-angan tu tinggi. Sebelum aku pijak kasut kau. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Hazan Nissan Elviana 2014. Kita Ya, saya. sebagai seseorang manusia ni perlu ingat. 2,000 years later. Padahal aku tadi minta Shelby GTR je. Apa pasal kena ceramah pula ni? Taklah, gurau saja. Betul lah tu. Nanti kau listkan yang kau angan-angankan dekat AI team. Yang pasal Shelby apa semua tu kau boleh try usaha sendirilah. Bukan aku tak nak capaikan apa semua, tapi Jauh sangat. kau usaha sendiri benda tu. Jauh sangat usaha nak capai. Tak mustahil, benda tu tidak mustahil. Benda tu tidak mustahil, tapi yang penting mana yang aku boleh usahakan, aku usahakan. Yang macam AI team yang kau pernah angan-angankan sebelum ni. InsyaAllah nanti aku adjust macam mana. Nanti kau tulis nanti mana yang okey, yang cun kita boleh buat dalam konten, kita buat. Aku suka apa tak? Aku suka berangan prank. Aku suka berangan. Oh, prank prank. Aku tak tahu kenapa. Prank kau suka prank Sebab aku suka berlakon marah. So prank prank. Ini kau tahu tak? Prank dekat AI team tak ada setup tak. Ada yang okey. Okey, nanti aku prank kau, lepas tu kau marah. Tak ada. Dalam AI team tak ada lagi prank-prank gitu. Kau jangan ingat kau kena prank, kau kena bagi tahu. Nanti hari ni kau kena prank. Tak. Memang betul-betul tak expect. Memang betul-betul. Kau tak akan tahu punya. Aku harap tak keluar lah color aku. Kecuali kalau kau macam boleh rasa, oh ini prank ni. Tapi biasanya kalau orang pro buat prank, contoh macam Nazrul, Abang Alif, itu memang kau tak boleh expect. Tapi kalau macam yang prank yang kau boleh tahu ni, contoh macam kau dah nampak kamera. Bukan orang lain tak boleh buat prank. Padu je, banyak je prank padu. Macam Syarul, dia punya prank padu-padu. Prank ular je. Ular hidup. Sampai nak bergaduh team aku tengok dalam konten lah. Ular betul. Ular betul. Gila. Tak ada main ular-ular patung, tak ada. Itu zaman diorang ni lah, OG.
Biasanya kan orang prank benda yang tak suka kan. Aku bagi tahu awal apa aku tak suka Apa? Duit aku tak suka duit. Aku tak suka duit. Lepas tu emas aku tak suka. Lepas tu Shelby GTR tadi aku tak suka. Apa-apa kereta mahal lah. Aku tak minat sangat. So kalau tak minat lah. Jadi kalau aku bagi kau benda tu, kau akan marah. Aku memang minat. Kalau minat, aku minat lipas, lipan, kalau tedung. Aku minat. Kau jangan prank tu, takut tak jadi. Nanti aku hempas duit kat muka kau, confirm kau marah. Confirm aku marah. Confirm aku akan nangis ke mapinya. Memang duit. Kita akan tengok nanti Azan menangis. Saya akan pastikan revenue YouTube tu beribu-ribu tu saya akan hempas di kepala dia. Kau ni kau cakap macam tu, aku dah takut. Janganlah. Jangan lu let lu. Stay tuned guys. Okay guys, so sampai sini sajalah kita punya vlog pada hari ini. Vlog dan macam-macam benda kita buat. Sampai sini je kacip kita hari ni. Okay, sampai sini saja kita punya konten pada hari ini. Thank you so much for watching. Hari ini pun sebenarnya hari Ahad. So, aku tak plan sebenarnya nak buat konten hari Ahad hari ini. Aku nak rehat. Tapi macam aku rasa ada semangat nak buat. Disebabkan oleh kau punya perangai yang memang betul-betul kacip. Memang betul-betul padu. Dan aku gunakan hari Ahad ni untuk shoot jugalah. So, thank you. Terima kasih sebab luangkan masa dengan aku hari ini. Terima kasih juga sebab sudi sama dengan aku walaupun hari Ahad. Tak sudi sebenarnya. Ini semua sebab payment dan income lah. Aku tak ada gurau. Sudi. Thank you. Sama. Terima kasih juga Harry sebab sudi ajak aku hari ni. Ni konten terakhir kita. Woi, tak ada belum. Banyak lagi konten. Kau ni. Okay. Terima kasih Harry. Outro. Okay, so jangan lupa saksikan konten kami seterusnya, akan lebih menarik lagi lepas ni. Apa-apa pun, challenge yourself every single day. Be the best version of yourself. Setiap yang berakhir pasti ada mulanya, dan setiap yang bermula pasti ada ceritanya. Dan saya Harry. Saya Hazan. Kami Rizan, bukan Bapak Syami. Buatku begini, gila, ini bahagia apa menderita, langit lagi